You all nampak tak? Protein diet. Kita ada salmon. Kita ada apa ni? Seaweed. Kita nak makan dengan apa? Crunchy chili oil. Ya Allah, you all kena try crunchy chili oil ni, memang sedap. Memang best gila. Dia crunchy. You all nak makan apa, makan. Ni nampak saya makan dengan saya punya sushi lagi. Boleh ke? Tak ada halal haram dia bentuk tu. Tak ada pantan larang. Bukan tak ada halal haram, tak ada pantan larang. Makan. Tapi you all, bau dia, rangup dia ni, nampak? Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ke Mami? You all, dia ada level yang ni biasa punya. Dia ada satu extra pedas. Nah. Buat nyicah sedap. Makan bihun sup sedap. Kalau you all nak ni, feedback kuning. Pasal sebelum ni saya pernah buat protein diet. Tunjuk cara nak makan. Ada orang tanya, dia timbul chili oil. Brand apa? Waktu tu okay, tak apa. Sekarang saya tunjuk you brand ni saya makan. Nampak? Dengan minyak nang. Saya beli 3 kotak. 3 botol 2 yang besar, 1 yang extra pedas. Apa rasa dia? Sedap. Nak rasa sayang? Sedap serius. Yang sedap dia tu, chili oil dia, garlic dia tu crunchy. Dia sesuai makan apa? Dengan apa? Bihun sup sedap. Makan apa-apa. Kami buat sandwich, makan tak dekat tengah sandwich. Oh, sedap. Menambah serius. Kalah wasabi. Tak sentuh wasabi. Pasal tak ada di rumah kan datang. Jangan, wasabi ada 1 tiup tu ada rumah. Tetapi garlic crunchy ni memang sedap gila. Gila. 1 hingga 10 kepedasan dia. 5 hingga 6. Okey. Tapi dia punya sedap crunchy tu. Kalau nak makan paling sedap dengan apa? Nasi panas-panas ke? Sejuk ke? Nasi panas-panas kita letak dengan ikan goreng pun sedap. So, baik kuning. Alright. Assalamualaikum.